Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Hari ni saya nak cek dua pokok ni sama ada nak kira berapa dia punya tunas bunga je tunas bunga. Hari ni hari pertama puasa. Hari Khamis 19 bulan 2 2026. Hari ni birthday saya. Jadi inilah hadiah saya, bunga durian. Marilah kita tengok. Saya dah ikuti perkembangan bunga durian ni bulan 10 nanti, hujung tahun lah. Dia masuk 5 tahun. Sekarang ni baru 4 tahun. Dia baru masuk 4 tahun. 4 bulan ke lebih kurang macam lah. 4 tahun 4 bulan lah umur dia. Lebih kurang lah. Okay, mata ketam yang pertama pokok ni. Yang ni. Yang ni memang saya dah perasan lama dah. Satu. Okey. Ni dah perasan lama. Kalau tak silap yang ni umur bunga ni 2 minggu dah. Umur bunga ni 2 minggu. Keadaan pokok dia masih ada yang kuning-kuning Mungkin lepas raya lah nanti. Lepas Ramadan nanti baru saya sembuh GA3. Dulu saya dah beli dah stok GA3 2 paket. Dia murah je. Tapi murah pun hilang. Benda murah hilang. 2 paket dia beli kan. Sebab saya ada sembuh paklo. Mungkin ni efek paklo lah kot. Yang kuning-kuning ni. Tak apalah. Yang tu memang dahan dia cedera sebab dahan dia patah. Dulu saya pruning, kata saya lupa nak ikat. Minggu lepas kot saya ada ikat. Tu, nampak tu patah tu. Dia punya pangkal dia patah. Mana pangkal ni? Ni. Pangkal dia patah. Yang tangga ni saya nak tengok yang atas tu. Atas tu baru pagi tadi saya perasan. Minggu lepas saya tak perasan. Nak tengok tu yang tu. Tu tunas bunga ke tunas daun? Jom kita tengok. Nak panjat pun bahaya ni. Nampaknya saya kena puning lagi Okay. Kita kalau ada kita tangkap gambar. Satu ni macam tunas daun kan. Kalau nampak tunas daun ni. Kalau nampak je tunas daun tu buang je lah. Buang je tunas daun. Okey, hati-hati lah. Hati-hati. Bismillah. Ni tunas ni. Sebelum ni saya tak perasan. Hari ni puasa pertama. Ni. Nampak macam boleh jadi tunas bunga. Ni. Ni. Nampak macam boleh jadi tunas bunga. Kena naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini tangga gambar. Nah, daun ke tunas bunga? Macam boleh jadilah. Macam boleh jadi tunas apa? Bunga ni. Kita bersihkan dulu yang kekering.
Oh, susah nak tangkap gambar. Jangan jatuh sudahlah. Nauzubillah min dzalik. Kalau jatuh, dia akan mencederakan, kemungkinan besar akan mencederakan. Okey, dah tangkap gambar tu. Okey tu. Macam boleh jadilah. Ni tuna daun. Dah lama jadi daun. Saya pun belum pening lagi. Tak apalah. Hari ni dah start bulan puasa. Kita kena berhati-hati. Okey. InsyaAllah jadi bunga tu. Bunga ni macam seminggu lebih lah kot. Seminggu lebih lah. Maknanya kat pokok ni ada 2 lah yang berpotensi. Ni boleh. Ni macam kering. Macam kering. Dia kalau tak kering dia emas-emas tu. Ada dia emas-emas. Okey, pelan-pelan. Ni yang saya nak tengok tadi. Ni. Tak boleh nampak ke? Biar. Dia macam kering lah. Tapi tak apa, kita biarkan mungkin. Kalau dia nak hidupkan, dia boleh. Warna emas lah. Tu ada daun yang kuning-kuning. Masih ada daun yang kuning-kuning. Tu akan ni lah. Sebab pokok ni saya rasa okey lagi. Dia masih lagi banyak daun. So saya tak puning lah. Sekarang tak puning. Macam ni kan. Ni boleh lah. Tak bawa puning tak bawa. Ni yang lama-lama ni kita buang. Ada keadaan lain tak? Tak ada, lain tak ada. Yang ni je. Yang ni macam tak jadi. Dia kering. Tak tahu dia macam nak keluar bunga juga tapi ni kering. Beza lah. Yang ni coklat, yang ni emas. Kalau warna emas tu jadi ni macam tu, nampak? Dia punya bulat-bulat tu. Okey, sekarang 2 lah. Itu yang okey, tak di full apa storage pula. Pokok kedua ni, jom kita tengok pokok kedua ni. Tadi dah ada 2 bunga. Kita tengok. Tapi kalau bunga yang satu tempat tu ada 2 bunga tu, kira 1 je lah. Okey, macam ni kan. Yang ni dia 1 je tempat dia ni. 1 je. Ni kira 1. Okey. Ni yang emas ni. Dia mesti nak emas-emas ni lah. Saya kalau perasan dia mesti emas-emas ni. Ya, saya nak ambil gambar je. Okey. Ni kira 1 lah. Yang kering-kering kita cuba bersihkan. Sekitar je pun tak apa. Dia tak ni. Dia kalau tumbuh kat sekitar ni 1 lagi, susah. Kita nak 1 je. Yang ni ada 2 tempat. 1 kat sini, 1 kat sini. Ni kira 2. Kira 1 lah. Kat sana dah 2 kan. Yang 3, yang ni 4.
Kita kira satu je. Ni. Sebab dia pun rapat-rapat, dia tak adalah hujung sana satu, hujung sini satu kan. Tak. Saya pun tak tahu aja dia tak banyak, dia tak serempak banyak. Mungkin dia muda lagi kot. Yang ni bau lagi ni. Bau juga. Lebih kurang 2 minggu lah ni. Macam mana nak zoomkan ni. Dia kurang Yang ni 2. Lepas tu yang ni. Yang ni paling tua lah saya rasa. Yang paling memberangsangkan lah. Tapi dia satu juga. Kiri kanan je tak ada. Maknanya kat sana 1, 2. Yang ni 3. Yang ni 4. Yang ni 5. Ini kelima. Okay, umur usia ni usia dia lebih kurang 3 minggu lah. 3 minggu je macam dah macam ni lah. Dia tak nampak, sorry. Dia macam dah nampak bulat-bulat je tu. Bulat-bulat tu memang terselah betul lah. Yang tepi-tepi ni kita boleh bersihkan, sebab kalau dia tumbuh kat tepi pun ini kering, tapi kalau dia tumbuh kat tepi pun dia apa ni, kita nak pilih ni juga. Kat sini semua tak ada lah. Kalau orang lain dia macam kat sini kan. Ni satu je. Okey, ni kelima kan. Yang ni keenam. Kita ada 2, 3 tangkai rasanya ni. Kat sini ada 3 tangkai, tapi kira satu lah Kira satu lah. Semoga jadilah Ni dia dah nampak bulat-bulat je tu. Okey. Dah kot. Okey. Kira 6 lah. 6 tempat. 6 spot setakat ni lah. Lain tempat macam tak ada. Saya tak nampak lain tempat lah. Yang tu dia nak jadi tunas apa? Tunas daun. Nampak tak? Lain tempat kalau ada saya update lagi lah, akan datang. Setakat ni yang tu je lah. Dia tak ni Yang ni kali kedua. Pokok ni kali kedua berbunga. Tahun lepas dia yang pertama kali kat dahan ni juga. Ni batang, ni dahan. Ni ranting. Dia ketiga. Tertiga punya kayu. Dia ranting kat ranting. Tapi satu je. Kalau tahun lepas dia daripada situ sampai sini je keluar Banyak dia keluar kan. Ni kering. Kering kita keluar ni lah. Tak tahulah, sebab lepas ni sekarang ni baru nak masuk Ramadan kan. Biasanya Ramadan panas. Kita tengok boleh keluar lagi ke tak. Kalau ikut kan dia tengah berpucuk. Sebelum ni pun dia berpucuk. Selain tu kita tak gambar semua pokok lah. Tak gambar semua pokok. Lepas ni saya sembuhkan semburon, racun kulat dan racun serangga lah. Macam biasa.
Ni duri hitam belum lagi lah. Dia pun kuning-kuning tu. Tapi tak, dia okey lah tu. Okey lah. Dia macam dah hijau sikit lah daripada sebelumnya. Kalau tak sebelum kuning, mungkin panas kot. Ni mesangking. Tahun depan yang mungkin kita cuba buahkan dia. Tapi saya rasa baja saya jarang bagi subur. Macam apa? Tak banyak saya bagi baju subur, saya banyak bagi baju buah juga. 12, 17. Mungkin lepas ni kena ikut SOP tu lah. Betul juga baju subur, kena suburkan pokok dulu kan. Baru buahkan dia. Baru dia boleh buah banyak. Macam saya ni tak baju ni kan. Tak baju buah pun tak ni lah. Tak banyak buah keluar pun. Betul letak baju kubur, baju subuh. Tapi saya tetap akan letak baju Fertiva kalau ada duit lah. Saya akan beli baju Fertiva untuk ni susah sikit nak tengok dia punya pokok sebab dia hijau. Pokok buluh ni mungkin saya ambil gambar daripada sana, mungkin boleh lagi okey tak. Yang ni saya risau, nauzubillah lah, ada binatang dalam ni. Saya risau juga kan. Kalau kita ambil gambar dari sini mungkin proper lagi lah. Sebabnya ni tak nampak warna daun buluh tu. Okey. Okey. Apa lagi satu tu saya delete lah dia. Okey, itu sajalah update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.